Saya pinjam kitab yang diwakafkan pada masjid, lepas tu kitab itu saya buat pergi belajar, disimpan di rumah bertahun-tahun. Apakah hukumnya? Hukumnya haram. Apa yang diwakafkan di masjid hanya boleh dipakai di masjid, tak boleh ambil buat balik. Tapi kalau diwakafkan untuk orang ramai, boleh. Air itu dibuat untuk minum, dia buat air minum kan, beli tempat tong tu sutik, lepas tu dia buah air tong besar tu untuk orang masjid minum, mari masjid. Ada copong pak minum dia pergi ambil wudu, haram. Ini foto-foto ulama. Saya bukan ulama, saya nakal je, baca, orang tanya kita pis. Faham? Kalau wakaf atas khususiah tak boleh. Wakaf untuk wudu, faham tak? Kita ambil air buat minum air di rumah untuk basuh pinggang, haram. Tak boleh. Wakaf untuk minum, ambil wudu, haram. Wakaf untuk segala apa saja kemudahan yang berunsurkan air, maka orang yang keputusan air boleh ambil di masjid. Sebab wakaf itu bukan untuk wuduk saja. Jadi kena tengok apa syarat wakaf tu. Soalan seterusnya,